Kalau ada salah, bongkarkan. Sangat malang sekali kita di pihak pembangkang yang paling lantang membawa nama Melayu Islam memilih untuk boikot perbahasan mengenai institusi terpenting bagi golongan Melayu Islam. Berikut dipersilakan Yang Berhormat Muar. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya ingin memulakan perbahasan saya dengan menjawab satu soalan. Mengapa Muar memilih untuk berbahas dan bukan memboikot? Saya setuju Perdana Menteri perlu jawab bila dia kembali sihat. Saya juga setuju ada banyak kritikan yang legitimate berkenaan cara kerajaan menguruskan negara dan pelan pemulihan tabung haji. Tetapi Muar tidak bersetuju tanggungjawab lebih 221 ahli parlimen yang sihat walafiat perlu terhenti hanya kerana seseorang Perdana Menteri kurang sihat. Parlimen bukanlah one-man show. Yang sakit Perdana Menteri. Tetapi yang tidak buat kerja, kita pula. Yang dibayar puluhan ribu ringgit, gaji, pencen confirm dapat, dan dapat pada masa sama all kinds of allowances. Hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang. Tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI tabung haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri. Dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela. Kalau ada fakta bahas, kalau ada salah bongkarkan. Sangat malang sekali kita di pihak pembangkang yang paling lantang membawa nama Melayu Islam memilih untuk boikot perbahasan mengenai institusi terpenting bagi golongan Melayu Islam. Kita bukan memboikot Perdana Menteri, kita sedang memboikot amanah kita kepada jutaan pendeposit tabung haji. Sebab itu sebagai ahli Parlimen Pembangkang, saya tidak memilih untuk memboikot tetapi Muar memilih untuk berbahas menggunakan fakta dan data supaya maruah, integriti dan nama baik lebih 10 juta pendeposit tabung haji umat Islam dapat dibela. Muar, sikit Muar. Bersatu juga tak boikot. Terima kasih. Terima kasih Putrajaya.